Sabah, negeri di bawah Bayu, terus mencapai pembangunan gemilang. Sejak merdeka 35 tahun yang lalu, Sabah terus menyertai arus perdana pembangunan negara dalam berbagai bidang. Segala kejayaan dan pencapaian cemerlang adalah berkat kepimpinan kerajaan yang dinamis, berwawasan, komited dan penyertaan semua lapisan rakyat dalam program pembangunan. Kesamarataan dan perpaduan kaum di negeri ini adalah tunjang kejayaan Sabah pada alah baru. Pengangkutan udara menjadi pilihan utama memandangkan sektor pelancongan mengalami perkembangan pesat. Sabah mempunyai rangkaian perkhidmatan udara domestik dan antarabangsa. Perkhidmatan kereta api masih penting bagi penduduk sepanjang Kota Kinabalu ke Beaufort. Ia menjadi alternatif bagi mereka yang memilih pengangkutan awam ke destinasi masing-masing. Jalan raya merupakan perhubungan terpenting. Menyedari hakikat ini, kerajaan negeri memberi keutamaan untuk membina rangkaian jalan raya yang lebih panjang bagi menghubung tempat pedalaman seluruh negeri. Pelabuhan memainkan peranan utama keluar masuk kargo dari kapal-kapal perdagangan dari dalam maupun luar negara. Dengan rangkaian jalan raya yang baik, menghubungi semua bandar utama dengan pelabuhan moden yang canggih, membolehkan rakyat menikmati taraf kehidupan yang lebih baik. Asas kemajuan masyarakat bermula dari pendidikan. Dari prasekolah hingga institusi pengajian tinggi, mutu pendidikan dipertingkat dengan melatih dan melahirkan seberapa ramai belia untuk tenaga kerja profesional dan mahir. Di dalam dekad akan datang, negara memerlukan belia yang berkebolehan, mempunyai fikiran positif dan dedikasi. Banyak institusi pengajian tinggi diwujudkan. Antaranya Universiti Malaysia Sabah ditubuhkan untuk menawarkan berbagai peluang dalam pendidikan tinggi, latihan dan khidmat kesarjanaan serta melalui penerapan ilmu secara strategik dan inovatif bagi meninggikan kualiti budaya bangsa dan kemakmuran masyarakat. Perkhidmatan kesihatan di Sabah telah berkembang pesat. Mutu perkhidmatan kian meningkat kerana hospital-hospital dilengkapkan peralatan moden dan tenaga kepakaran tinggi. Rancangan perumahan rakyat terus diberikan keutamaan oleh kerajaan dalam usaha menjamin kualiti hidup yang lebih terancang dan dinamik. Projek perumahan oleh Suruhanjaya Perumahan Negeri terus giat menyediakan rumah kos rendah, sederhana dan mewah bagi keperluan semua lapisan rakyat. Sabah Electricity Sendirian Berhad (SESB) adalah agensi terpenting dalam membekalkan tenaga elektrik di negeri ini. Satu daripada janakuasanya ialah Janakuasa Terapung di Gantisan, Teluk Sepangga, Kota Kinabalu. Sektor perindustrian digiatkan lagi dengan penubuhan Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP dalam tahun 1997. Taman seluas 3,679 hektar ini akan menempatkan kawasan industri, kediaman, komersial, taman semula jadi, rekreasi dan pertanian. Industri kecil dan sederhana digalakkan kerana ia berperanan penting terutamanya dalam mewujudkan peluang pekerjaan dan sifatnya yang berintensif buruh di samping bertindak sebagai sektor pengeluar barangan gantian import. Industri makanan di Sabah mengalami perkembangan pesat. Kerajaan negeri dalam usaha mencapai matlamatnya telah mendapat kerjasama padu daripada peserta dan pengusaha dalam berbagai program yang menggalakkan perkembangan aktiviti perusahaan ini.
Pengeluaran hasil ternakan secara intensif mempengaruhi pasaran tempatan dan luar negeri. Perusahaan ayam, anak tempatan mengembangkan sayapnya sebagai pembekal ayam utama ke negara jiran. Kerajaan negeri giat mengembangkan bidang pertanian. Skim Kepelbagaian Pertanian diteruskan bertujuan menggalakkan para petani mengeluarkan hasil pertanian. Di samping tanah yang subur, Sabah mempunyai potensi yang baik dalam pengeluaran berbagai jenis tanaman komersial. Satu lagi bidang tanaman komersial ialah penanaman bunga yang mendapat pasaran baik di luar dan domestik. Melalui program usahawan luar bandar, kerajaan membantu pekebun yang berpotensi menerokai bidang ini. Menyedari hakikat bidang ternakan mendapat pulangan yang menguntungkan, pengusaha di Sabah telah mempelopori ternakan burung unta. Selain pengeluaran daging, perusahaan ini juga mengeluarkan hasil kraftangan, kursus pengurusan ladang dan pengeluaran baka burung unta. Di samping itu, penghasilan daging dan susu lembu untuk keperluan domestik juga ditingkatkan dengan pembukaan lebih banyak ladang dan pusat pengumpulan susu. Jabatan Perikanan, selain menguatkuasa perlindungan dan pelesenan nelayan, juga bertanggungjawab menganjurkan program sampingan untuk nelayan. Peternakan tiram mendapat perhatian kerana kesesuaian iklim dan air di perairan Sabah. Skim pembangunan perikanan diwujudkan untuk membantu mempertingkatkan kefahaman masyarakat luar bandar terhadap keperluan protein di samping menambah pendapatan mereka. Sabah mempunyai potensi besar dalam bidang pelancongan kerana dikelilingi hutan belantara dan taman negara terkenal. Iklim dan suasana damai menjadi tarikan kepada pelancong. Kemudahan penginapan seperti chalet dan hotel bertaraf antarabangsa terdapat di kebanyakan taman dan pusat peranginan. Satu daripada taman yang terkenal ialah Taman Negara Kinabalu. Museum Sabah meletakkan budaya masyarakatnya sebagai tarikan pengunjung. Hampir semua kaum etnik Sabah mengekalkan budaya mereka seperti tarian, muzik dan kraftangan yang mencerminkan kehalusan budi berbagai suku kaum di Sabah. Pusat pemulihan orang utan Spilok pula mendapat liputan meluas dan menjadi tarikan pelancong utama kerana merupakan antara pusat pemulihan orang utan terbesar di dunia. Pusat ini letaknya kira-kira 15 minit perjalanan dari Bandar Sandakan. Sabah masih mengekalkan keindahan pantai yang bersih. Pengunjung menghabiskan masa sepanjang hari Minggu dan cuti umum. Kegiatan seperti snorkeling, menyelam, memancing dan meluncur angin menjadi fenomena biasa. Pulau-pulau yang indah menawarkan kemudahan penginapan. Kecemerlangan Sabah tidak akan tercapai tanpa komitmen dan sokongan padu rakyat. Usaha ini selaras dengan wawasan menjadikan Sabah negeri gemilang menjelang 2020.